Jana Nik dedah terima mesej minta duit. Dakwa Azar Azmi ada kanser. Saya terkejut. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Isu melibatkan Azar Azmi kembali menjadi perhatian apabila Jana Nik tampil berkongsi pengalaman peribadinya menerima mesej mengejutkan daripada rakan seperjuangan itu suatu ketika dahulu. Menerusi pendedahan yang dibuat Jana ketika sesi siaran langsung bersama Alif Shukri, ia sekaligus telah mengundang pelbagai reaksi netizen. Ketika itu berkali-kali Azar minta duit kononnya untuk rawatan kanser. Menurut Jana, dia sendiri tidak pasti sama ada mesej yang diterima benar-benar daripada Azar atau pihak lain, memandangkan situasi ketika itu agak mencurigakan. Berdasarkan pengalaman saya, apa yang jadi ketika itu saya juga tidak pasti. Sama ada mesej itu dari pihak dia atau orang lain. Dia bagi tahu dia dirawat di sebuah hospital selepas saya bertanya, ke mana dia menghilang. Saya hampir mahu pergi ke hospital tersebut untuk pinjamkan dia duit. Disebabkan itu juga saya terus hubungi dia sebab dia sudah lama menghilang. Tetapi suaminya yang jawab panggilan tersebut. Jadi saya terkejutlah, sebab saya terus hubunginya 2 saat selepas terima mesej tersebut, katanya. Saya masih ada lagi mesej tersebut dan simpan sebagai bukti. Selepas kejadian itu, dia pun tidak hubungi saya selepas perkara ini terjadi. Kerana saya tidak mahu memberi tekanan kepadanya, kongsinya. Pada pendapat saya, sekarang ini kita patut bagi dia ruang dan tidak sepatutnya dedahkan dia kepada orang ramai. Tidak semua orang ada hati yang sama bersih seperti Datuk Alif. Bukan semua orang yang benar-benar ikhlas untuk membantu dan fikir tentang kesahihan situasi ini. Sekarang netizen ramai yang mahu menjadi hakim dunia. Lagipun perbicaraan kes ini masih lagi berlangsung. Sebagai kawan saya lebih bimbang keadaan dia. Saya bimbang dengan apa yang dia rasa lebih-lebih lagi dalam keadaan ini sebab kesihatan mental itu penting. Kepada netizen, jangan bertindak terlalu kasar. Jangan terlalu cepat menghakimi, ujarnya.